Ayo kita saksikan persembahan yang didatangkan khas dari Sekolah Kebangsaan Seberang Perak, Perak Tengah. Dah bersedia penarinya? Okey, ayo sama-sama kita saksikan. Silakan. Gema degung berbunyi, indah seri perawan, gemersik irama menyanyi, seri tari Darul Rizwan. Pusaka seni tari dijamu, menyambut Tuan datang bertanda. Pusaka seni tari dijamu, menyambut Tuan datang bertanda. Dalam majlis kita bertemu, ucap bicara selamat datang. Dalam majlis kita bertemu, ucap bicara selamat datang. Pusaka seni tari dijamu, menyambut Tuan datang bertanda. Pusaka seni tari dijamu, menyambut Tuan datang bertanda. Dalam majlis kita bertemu, ucap bicara selamat datang. Dalam majlis kita bertemu, ucap bicara selamat datang. Darul Rizwan, seni mahkota, bumi bertuah, negeri lestari.
malam romoh walebo. Hajat hati minum anak cara dapat legenda rambutnya gugur. Ayo. Hajat hati minum anak cara dapat legenda rambutnya gugur. Perang pisang, pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambal bapak biu. Ombut-ombut niup belalang kedek-kedek, apa buat hingga orang tu kena joget ada. Hari joget show. Tojun dari ke kota-kota, dapat biji doyan dah mampu. Tojun dari ke kota-kota, dapat sebiji doyan dah mampu. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombang dan basuh. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombang dan basuh. Perap-perap pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambal bawa piu. Ombut-ombut niup belalang kedek-kedek, siapa buat hingga orang tu kena joget. Ada mananya joget jauh. Okey, berikan tepukan yang paling gemuruh. Inilah dia Puteri Gemalai Tari dari Sekolah Kebangsaan Seberang Perak ya, yang penaungnya Tuan Haji Khatta bin Jamaluddin. Jurulatihnya Puan Nur Hayati binti Ahmad Saidi yang merupakan johan pertandingan tarian rampaian tradisional Taksim Sekolah Rendah Peringkat Negeri Perak bagi tahun 2023, 2024 dan 2025. Sekali lagi tuan-tuan puan-puan, berikan tepukan untuk Puteri Gemalai Tari SK Seberang Perak.